Hari raya semua bagai nak gila. Bila puasa buat-buatlah lupa berpakaian. Semua harus sepadan, tapi puasa tak cukup sebulan. Berpuasa rukun Islam ketiga, wajib kita untuk menunaikannya. Tidak kira usia tua dan muda, miskin dan kaya semua serupa. Anak-anak gembira bila Syawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira, asal nampak bergaya, walau hutangnya panjang berjela. Habis raya semua mula bekerja, poket kosong baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja, nak pinjam duit teringat hutang lama. Ini kisah dari tauladan, biar kita buat sempadan, banyak-banyakkan amalan. Duit habis dalam simpanan, cakap banyak nanti kutangan, tak baik kesian. Aku dah cakap gitu kan, bila raya je mengalahkan budak-budak. Siapa? Diam dah itulah. Aku kesian tengok tuan. Setiap kali raya dia minta duit sama bapak dia, bapak dia kasih. Ya, anak-anak dia tu pula dibiarkan tak berpakaian. Dia Anak-anak gembira bila Syawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira, asal nampak bergaya, walau hutangnya panjang berjela. Habis raya semua mula bekerja, poket kosong baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja, nak pinjam duit teringat hutang lama. Kita harus kuatkan iman, hidup ini banyak dugaan, memang tidak dinafikan. Dari itu kita elakkan, bila digoda memang tak tahan, jangan ikut perangai syaitan. Ini kisah dari tauladan, biar kita buat sempadan,